Jadi bila pakai ring cover ni, masalah dia pula kita tak boleh charge. Selaku rider, hampa sama tak macam aku? Sebab selalu order banyak time hujan. Bila hujan, time tu lah kita kalut dan bateri selalu hilang, bateri selalu berkurangan lah. Kadang-kadang mampu terus sebab bateri habis. So kita perlukan ni lah, rain cover punya untuk phone ni. Jadi bila pakai rain cover ni, masalah dia pula kita tak boleh charge. Tapi dengan rain cover ni dia boleh charge juga, sebab dia ada lubang ni. Aku faham sebab aku pun rider kat dulu, GrabFood. Aku GrabFood dengan McD delivery. So bila hujan nak charge susah, takut nak charge pula takut short kan. Jadi dengan ada plastik ni kita boleh charge. Baju hujan, power bank duduk dalam posh bag kan, sambung kat sini. USB tu, wire tu panjang kan, masuk je lah kat lubang kita punya ni lah, phone. Lepas tu kita terus apply kat kita punya phone holder ni. Kita masuk, boleh je. Okay, faham kan? Dapatkan dekat beg kuning. Zas.